adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnul Athir di dalam kitabnya Al-Kamil. Dan Ibnu Hisham di dalam kitabnya yang dikenali dengan Sirah Ibnu Hisham. Ataupun As-Sirah. Sayyidatina Khadijah ini ialah seorang perempuan peniaga. Yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan harta benda yang banyak. Di mana dia mengambil upah orang-orang lelaki menguruskan harta bendanya. Dan dia berbahagi laba dengan mereka itu dalam urusan perniagaan yang dilakukan. Manakala sampai kepadanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sifat-sifatnya yang baik, akhlaknya yang mulia dan amanahnya yang ikhlas, yang maha tinggi dan maha mulia itu. Lalu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mengutuskan orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuat perkiraan supaya dia membawa hartanya menuju ke Syam dan berniaga dengan harta bendanya itu untuk diberikan kepadanya apa-apa kelebihan daripada keuntungan perniagaan yang dilakukan itu dan disertakan bersama-samanya khadamnya yang bernama Maisarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima pelawaan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menuju ke Syam. Berniaga bersama-sama dengan Maisarah. Dan dia menguruskan harta benda Khadijah dengan sebaik-baiknya. Dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan apabila dia pulang ke Mekah. Mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Dan diberi diserah kepada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Dengan cara yang amat amanah. Dan dengan sifat yang amat mulia. Dan Maisarah yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasai sifat-sifat istimewa yang maha besar dan akhlak-akhlak yang tidak ada tolak bandingnya, yang menakjubkan dan mengkagumkan, yang tidak berlaku kepada sebarangan manusia, yang tidak pernah dilihat oleh Maisarah. Dari segi amanah dia, akhlak dia benar dia tak temu lagi orang yang seperti ini. Lalu dia memberitahu kepada Khadijah tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kagum dengan sifat amanah itu. Kagum dengan sifat amanah itu dan dengan keberkatan yang didapati dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia menawarkan dirinya untuk berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui seorang kawannya yang bernama Nafisah binti Maniyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dan memberitahu kepada bapa-bapa saudaranya. Dia tak pinang sendiri. Dia royak kepada bapa-bapa saudara dia, maka mereka itu pun meminang akan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha melalui bapa saudaranya Ammar bin Asad, dan berkahwinlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah, di mana usia Nabi pada masa itu ialah 25 tahun. Dan usianya Sayyidatina Khadijah pada masa itu ialah 40 tahun. Dan adalah Khadijah radhiyallahu anha pernah berkahwin dengan dua orang lelaki sebelum daripadanya. Iaitu Atiq ibni Aib At-Tamimi dan Abu Halah At-Tamimi. Iaitulah Hindun bin Zurarah, gelarnya Abu Halah At-Tamimi, yang pernah mengahwini Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Daripada peristiwa-peristiwa ini banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Berhubung dengan perniagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syam, hikmahnya adalah lebih kurang dengan dia kerja jadi gembala kambing. Merupakan pekerjaan-pekerjaan sara hidup yang menjadi keperluan dalam kehidupan manusia, merupakan sifat mulia, sifat tidak mahu menganggur yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat dia nak kerja, nak ada kerja. Dan oleh kerana itulah Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam risalahnya mengatakan, kamu hendaklah ada kerja, kata Hasan Al-Banna. Walaupun kamu sudah ada harta yang banyak, kamu cukup nak makan dengan harta benda itu, tapi kamu hendaklah ada kerja. Dia ada kerja, jangan jadi orang yang tidak ada kerja. Biar ada kerja kita. Biar ada kerja kita. Di mana daripada kerja Nabi mempunyai hikmat yang besar untuk menjadi pengajaran kepada kita. Adapun tentang perkahwinannya dengan Khadijah radhiyallahu anha,
Di mana Khadijah adalah seorang wanita perempuan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di Madinah, di Mekah pada masa itu, dan merupakan satu penghargaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha ini adalah merupakan isteri yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai kedudukan yang besar di dalam jiwa dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, antaranya dari yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairu nisaiha Maryam bint Imran wa khairu nisaiha Khadijah binti Khuwailid. Hanya sebaik-baik wanitanya ialah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanitanya ialah Khadijah binti Khuwailid. Di mana ulama Islam dalam menafsirkan hadis ini, di antaranya Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bahawa yang dimaksudkan dengan kelebihan yang diberi kepada Maryam di sini ialah kelebihan di langit, dan kelebihan yang diberi kepada Khadijah di sini ialah kelebihan di bumi. Dan berkata At-Tibbi dalam satu pendapat yang lain, yang dimaksudkan dengan kelebihan di sini ialah kelebihan mengikut umat masing-masing. Di mana Siti Maryam lebih dari segi umat dia, dan Siti Khadijah lebih dari segi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Sayyidina Aisyah, aku tidak cemburu kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat kepada Khadijah, kata Aisyah. Kerana Nabi ini mempunyai kasih yang lebih daripada orang lain, kata Aisyah. Jadi Sayyidina Aisyah kata dia cemburu dalam masalah ini, dan sesungguhnya aku tidak mendapatinya martabat kasih sayang yang diberi oleh Nabi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan berkata ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia menyembelih biri-biri, bila dia sembelih kambing, dia sembelih biri, maka dia berkata kepada Aisyah, hantarlah daging-daging ini kepada sahabat-sahabat Khadijah. Walaupun Khadijah sudah mati, sudah meninggal dunia, maka terkata Aisyah, maka aku pun marah, kata Aisyah. Aku pun naik marah, kerana orang puang ni. Maka aku pun naik marah, maka aku berkata Khadijah. Aku pun kata ke Nabi, Khadijah, tak mati dah. Artinya Khadijah ni sudah mati, ingat lagi ke? Itu maksudnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inni qad ruziqtu hubbaha, kata Nabi. Sesungguhnya aku telah dikurniakan perasaan kasih kepadanya, kata Nabi. Kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Di mana dalam perkara ini Sayyidina Aisyah tak boleh nak kata apa. Kemudian dalam satu riwayat yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, berkata ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memuji akan Khadijah radhiyallahu anha dengan pujian yang baik, dan dia menyebutnya pada suatu hari, maka aku telah mengambil iktibar, maka lalu aku telah didatangi oleh cemburu, kata Aisyah. Maka lalu aku berkata, hal kanat illa ajuzan qad abdalaka Allahu khairan minha, kata Aisyah. Adakah Khadijah ni seorang perempuan tua? Kata Aisyah kepada Nabi, ada Khadijah ni seorang perempuan yang tua, sesungguhnya Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik daripadanya, iaitulah dia lah muda ni. Itu maksudnya. Aisyah kata ke Nabi, maka merka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah dan Nabi bersabda, kata Nabi, la wallah ma abdalanillahu khairan minha, amanat id kafaran nas وصدقتني إذ كذبني الناس وواسطني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء, kata Nabi. Mu tahu kau Aisyah, sesungguhnya Khadijah ini dia beriman pada masa semua manusia kafir belaka. Ini dia. Kamu kena tahu. Pada masa aku bawa ajaran Islam, semua orang habis kafir belaka. Dia beriman, kata Nabi. Dan dia membenarkan aku pada masa orang membohongi aku. Pada masa orang tak percaya lagi ke aku, dialah orang yang pertama percaya kepada aku. Dan dialah yang memberi sokongan harta benda dia kepada aku. Pada masa orang lain tak mau bagi harta benda dia kepada aku, kata Nabi. Dan dialah yang telah dikurniakan oleh Allah
yang telah dikurniakan oleh Allah kepada su anak, di mana tidak diberi kepada isteri-isteri yang lain. Di mana daripada Khadijah lah Nabi dilahirkan oleh Allah putri-putri dan putera-puteranya yang ramai. Ini adalah merupakan kelebihan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, di mana kisah perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menolak segala dakwaan orientalis barat yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang kuat nafsunya sebab bini dia ramai. Ini tuduhan orientalis. Kerana bini dia ramai, dia berkahwin ramai, maka Nabi ini seorang yang mempunyai nafsu yang kuat. Inilah kerja orientalis barat. Dia cari benda-benda tepat-tepat yang boleh mengelirukan orang. Di mana kisah Khadijah ini menjadi bukti dan hujah yang kuat. Di mana Nabi dia berkahwin pada masa umur dia 25 tahun. Di mana umur 25 tahun hingga 50 tahun merupakan umur seseorang itu mempunyai kekuatan nafsu. Merupakan umur seseorang itu mempunyai kekuatan nafsu. Di antara umur, mula saya daripada dia balik orang-orang muda, sehingga 40 tahun sampai 50 tahun. Di masa dia sihat, tapi dia masih lagi beristeri. Dia beristerikan Siti Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang berumur 40 tahun. Apa salahnya kalau berdasarkan kepada nafsu, maka dia cari hak muda-muda pada masa itu. Mengapa? Ini adalah menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, tetapi seorang yang dikuasai oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau kita tengok perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah berlaku selepas wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bila Khadijah wafat, dia kahwin dengan Aisyah. Aisyah inilah yang mudanya, yang anak daranya. Kemudian dia berkahwin kemudian daripada itu. Kalau kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia berkahwin setelah dia menegakkan negara Islam di Madinah. Bila ada negara Islam di Madinah, Islam mencapai kemenangan, dia berkahwin. Dia berkahwin itu pula ialah kerana ada sebab-sebab peribadi untuk memberi pertolongan kepada sahabat-sahabatnya yang mati syahid. Di mana isteri-isteri dia, di antaranya bini kepada sahabat dia yang mati syahid, yang banyak keluarga, yang tidak ada orang nak sanggup, bukan berdasarkan kepada nafsu. Dia berkahwin dengan anak sahabat-sahabat dia. Di antaranya, dia kahwin dengan anak Sayyidina Umar umpamanya. Siapa dia kahwin dengan anak Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tawa ke orang ni tak ambil. Tawa ke orang ni tak ambil. Tawa ke orang ni tak ambil. Akhirnya dia ngadu ke Nabi. Dia ngadu ke Nabi. Orang tak ambil ke anak dia. Bakal orang ada bimbang pasal tua musang. Sayyidina Umar ni dia musang. Jadi, semua orang tak ambil belaka. Akhirnya, diisterikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri Nabi. Ini kerana bila Sayyidina Umar raya orang ni anak dia, tak ada siapa dia nak. Nabi kata wahai tak semula. Artinya merupakan suatu cara untuk mengembirakan sahabatnya. Inilah perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan pernafsu. Jauh sekali daripada tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang tali barat. Orang tali barat ni, orang tali ni ialah orang-orang kafir yang mengaji Islam. Yang mengaji Islam, tuduhan dia mengaji Islamnya nak merosakkan Islam. Dia mengaji sejarah Nabi, dia mengaji Quran, dia mengaji hadis, dia mengaji kitab-kitab agama, dia cari lubang-lubang yang dia boleh kata, dia kata. Ini dia. Dan banyak orang-orang Islam kita yang terpengaruh juga dengan orientalis barat ini. Terutama mereka yang buat kajian Islam di negeri barat. Yang dia buat kajian Islam di negeri barat, yang dia buat kajian Islam melalui rojokan-rojokan yang diambil daripada orang barat. Maka banyaklah benda-benda yang diantaranya sanggup dia kritik Islam, dia tegur Islam. Kita jangan buat main. Bila kita tegur Islam, kita kritik Islam, bermakna kita berani kritik Allah Ta'ala. Berani tegur Allah Ta'ala. Kalau kita berani tegur Allah Ta'ala, itu makna ada kekurangan lah Allah Ta'ala tu. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung dengan Allah daripada yang demikian itu. Begitulah juga orang yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan orang yang dianggap sebagai musuh-musuh Islam, yang kita kena jawab hujah-hujah mereka. Yang kita kena lawan hujah-hujah mereka. Di mana Nabi adalah seorang Rasul yang mempunyai sifat yang mulia, yang menjadi contoh dan tauladan yang tidak ada tolak bandingnya dengan manusia yang lain. Dengan sebab itu, perkahwinan dia dengan Khadijah dan perkahwinan dia dengan isteri-isteri yang lain yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sebab-sebab agama, kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana nafsu dan bukan kerana dunia. Penyertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam membina Kaabah. Kaabah adalah rumah yang pertama yang dibinakan dengan nama Allah kerana beribadat kepada Allah dan mentauhidkan Allah padanya. Dibina oleh bapa Nabi-Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Ibrahim mengalami tentangan yang hebat menghadapi pahaman-pahaman keberhalaan yang wujud di zaman itu dan meruntuhkan pahaman-pahaman itu, menghancurkan berhala-berhala dan pahaman keberhalaan. Lalu Nabi Ibrahim membina Kaabah dengan wahyi daripada Allah dan perintah daripadanya seperti yang dinyatakan di dalam firman Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat akan asas-asas daripada Baitullah bersama dengan anaknya Ismail, dan dia berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di mana Kaabah ini mengalami beberapa peristiwa alam yang berlaku. Mengalami beberapa peristiwa alam yang berlaku. Keadaan banjir, keadaan perubahan yang berlaku di atas muka bumi memberi kesan kepada Kaabah. Oleh kerana Kaabah ini dibuat daripada bahan-bahan bumi. Kaabah ini bukannya Tuhan. Kita kena sedar. Kaabah ini adalah binaan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dengan perintah Allah daripada bahan-bahan makhluk ini juga. Maka dia mengalami perubahan-perubahan makhluk. Dia boleh jadi rosak dengan sebab banjir. Dia boleh jadi rosak dengan sebab beberapa keadaan alam yang berlaku. Dan pernah berlaku Kaabah ini rosak apabila suatu banjir telah dialami oleh Mekah. Lalu orang-orang Quraisy yang juga menghormati Kaabah berdasarkan kepada taki-baki fahaman agama yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun mereka itu menyembah berhala, tetapi masih ada lagi taki-baki. Mereka itu memuliakan Kaabah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu di mana orang-orang Quraisy yang terdiri daripada berbagai-bagai puak itu telah bekerja bersama-sama untuk membaiki Kaabah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam membaiki Kaabah ini dengan cara yang bersungguh. Bukan dengan cara sambil lewat, tetapi dengan cara yang bersungguh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memainkan satu peranan yang besar menyelesaikan pertelengkahan di kalangan kabilah-kabilah Arab yang terlibat dengan pembinaan Kaabah apabila mereka berselisih faham ketika nak meletakkan Hajar al-Aswad di tempatnya. Bila mereka nak meletakkan Hajar al-Aswad di tempatnya, dan Hajar al-Aswad ini bukanlah batu yang besar. Hajar al-Aswad ini batu yang kecil saja. Maka masing-masing kabilah berebut nak ambil kelebihan meletakkan Hajar al-Aswad ini, maka bertengkarlah sesama mereka. Hampirlah mereka menghunuskan pedang dan bertarung antara satu sama lain sehingga mereka bersepakat untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim bagi menyelesaikan masalah mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan masalah mereka dengan satu keputusan yang diambil, yang diterima dengan senang hati, iaitulah dengan meletakkan Hajar al-Aswad ini pada sebidang kain yang diusung bersama-sama oleh wakil-wakil daripada kabilah. Dan bila sampai di tempatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil batu Hajar al-Aswad itu dan diletakkan pada tempatnya, dan mereka menyanjung tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keputusan itu sebagaimana mereka memuliakannya sebelum daripada itu dengan gelaran Al-Amin, yakni gelaran orang yang paling amanah. Apakah pengiktibaran yang boleh diambil daripada peristiwa-peristiwa ini? Di mana di dalam peristiwa ini terdapat banyak pengajaran-pengajaran. Yang pertama, kita dapat mengerti betapa perlunya Kaabah ini dari segi agama. Kerana ia dijadikan sebagai tempat suci di atas muka bumi. Cukuplah menjadi dalil betapa mulianya Kaabah ini kerana ia didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama-sama dengan anaknya
dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kemahuan dia, tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjadi rumah yang pertama yang didirikan untuk beribadat kepada Allah yang Maha Esa, dan tempat berkumpulnya manusia dalam keadaan baik dan dalam keadaan aman. Walaupun tidak boleh dinafikan bahawa Kaabah ini dibuat daripada batu-batu yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Dibuat daripada batu-batu yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Termasuk Hajar al-Aswad itu pun yang dikucuk oleh orang. Sehingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah berkata pada satu ketika, bila Sayyidina Umar tawaf dan bila sampai masa nak kucuk Hajar al-Aswad, Sayyidina Umar yang terkenal sebagai orang yang kuat menentang perkara-perkara yang bid'ah, Sayyidina Umar berkata, "Ya Hajar al-Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la yadurru wa la yanfa' walau anni ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka." Wahai Hajar al-Aswad, aku tahu dan aku kenal mu ni adalah batu yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Kalaulah aku tidak lihat Rasulullah mengucukmu, nescaya aku tidak kucukmu, wahai Hajar al-Aswad. Inilah penegasan yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Walau bagaimanapun, ia adalah bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai simbol pengabdian diri kepada Allah. Setelah dihancurkan berhala-berhala, ditumbangkan taghut-taghut dan segala syiar taghut yang ada pada masa itu, maka menjadi suatu hikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala membinakan rumahnya dengan diperintah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menjadi syiar mentauhidkan Allah, beribadat kepadanya dengan keadaan yang satu, untuk memberi makna yang betul dari segi agama dan dari segi peribadatan, membatalkan pahaman-pahaman syirik di mana Kaabah itu hanyalah dijadikan tempat, dijadikan alamat, dijadikan tanda, bukannya batu untuk disembah. Kalaulah Kaabah itu merupakan batu untuk disembah, maka orang boleh cokek buat balik ke negeri masing-masing. Ataupun bila Kaabah itu dipindah ke negeri lain, maka orang boleh sembah hadap di mana Kaabah itu diletakkan. Di mana yang menjadi hadapan kita ialah di tempat Kaabah itu diletakkan. Batu-batu itu hanyalah menjadi tandanya sahaja. Walaupun Kaabah yang ada pada hari ini dipindah oleh orang buat pergi ke lain, kita tak boleh hadap ke situ. Kita mesti juga hadap ke tempat Kaabah itu. Di sini menunjukkan bahawa Kaabah yang didirikan itu hanyalah menjadi alamat, menjadi tanda untuk kita berhadap kepadanya dalam keadaan yang satu, di tempat yang satu, untuk menyembah Tuhan yang satu. Hanyalah seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maksudnya, dan ketika kami jadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, maka jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sembahyang. Di mana di sini memberi makna tauhid yang sebenarnya kepada kita dalam masalah pembinaan Kaabah itu. Yang kedua, Kaabah ini mengalami peristiwa-peristiwa sejarah. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain juga mengalami peristiwa-peristiwa sejarah, sehingga ianya dibaiki dan didirikan mengikut riwayat yang sahih yang mempunyai bukti yang terang dan nyata sebanyak 4 kali. Dan kali yang kelimanya menjadi kekhilafan di kalangan ulama. Iaitulah sebelum daripada Nabi Ibrahim. Riwayat ini khilaf di kalangan ulama. Di mana 4 kali Kaabah ini dibaiki dan dibina merupakan perkara yang diriwayatkan secara sahih. Yang pertama, ia didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama-sama dengan anaknya Ismail yang memberi pertolongan. Ismail alaihi salam yang memberi pertolongan kerana menyahut akan seruan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahnya seperti yang dinyatakan oleh firman Allah taala, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim. Wahai, dan ketika Ibrahim mengangkat asas-asas Kaabah dan anaknya Ismail, dan kedua-duanya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Seperti juga yang diriwayatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana di dalam hadis itu antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam telah berkata kepada anaknya, wahai anakku Ismail, ya Ismail, innallaha amarani bi amrin. Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintah aku dengan suatu perintah. Kata Ismail, fasna ma amaraka rabbuk, buatlah apa yang disuruh oleh Tuhanmu, wahai ayahku, kata Ismail. Dan memanglah sifat Ismail ini, dia beri semangat kepada ayah dia, sehingga Allah Ta'ala perintah suruh sembelih, dia pun, dia suruh ayah dia buat juga. Ini adalah sifat yang ada pada Nabi Ismail alaihi salam. Buatlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim bersabda, wa tu'inuni, dan awak bersedia untuk menolong aku, kata Nabi Ibrahim, untuk menolong saya. Qala wa u'inuka, kata Nabi Ismail, dan saya akan menolongmu, kata Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim berkata, fa innallaha amarani an abniya hahuna baitan. Allah Ta'ala telah memerintah aku supaya mendirikan di sini akan satu rumah. Sambil Nabi Ibrahim menunjukkan kepada satu busuk, satu pusu tanah tinggi yang ada di tempat di mana Kaabah didirikan di tempat itu. Di situ, kata Nabi Ibrahim. Lalu kedua-duanya telah melakukan kerja membina Kaabah, di mana Nabi Ibrahim membinanya, dan Nabi Ismail membawa batu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dijadikan binaan Kaabah. Dan kali yang kedua Kaabah ini didirikan oleh Quraisy, iaitulah di masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berusia 35 tahun. Di mana di masa itu berlaku banjir. Lepas pada banjir berlaku perubahan pada Kaabah seperti yang dibaca dalam riwayatnya tadi. Inilah kali yang keduanya. Dan mereka telah mendirikannya sebagaimana didirikan mengikut kemahuan mereka. Tidaklah seperti yang dibuat di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah, kata Nabi, ya Aisyah, laula anna qaumaka hadithu ahdin bijahiliyatin la amartu bil baiti fahuddin fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu baban syarqiyan wa baban gharbiyan fabalagtu bihi asas Ibrahim. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalaulah sekiranya kaummu itu, kalaulah tidak kerana kaummu itu baru lagi dengan semangat jahiliah mereka, masih lagi dalam keadaan jahiliah, nascaya aku suruh mereka membina Baitullah itu dengan tidak seperti itu. Diruntuhkan apa cara yang mereka buat itu dan dibina, di mana hendaklah dikeluarkan apa yang ada di dalam bumi yang telah ditimbuskan daripada apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hendaklah dimasukkan apa yang dikeluarkan daripada apa yang telah dibuat di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dimasukkan apa yang tidak ada padanya, dan aku jadikan dua pintu, satu pintu di sebelah timur dan satu pintu di sebelah barat. Nascaya tercapailah apa yang dibuat oleh asas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kali yang ketiga, di mana Kaabah ini didirikan di zaman Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Apabila Mekah diserang oleh tentera Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Al-Husain bin Numair As-Sukuni, yang menyerang Kaabah pada akhir tahun 36 Hijrah dengan perintah daripada Yazid, di mana mereka telah melontar Kaabah dengan menjanik. Menjanik ini ialah senjata zaman dulu, iaitulah senjata yang menggunakan peluru batu, di mana batu yang besar dilontar sehingga Kaabah menjadi rosak, Kaabah menjadi punah. Dan setelah selesainya peperangan dengan kedatangan musim haji, maka
maka Abdullah bin Az-Zubair telah membaiki Kaabah. Telah membaiki Kaabah berdasarkan kepada apa yang disebut dalam hadis Nabi yang kita baca tadi. Iaitulah Abdullah bin Zubair telah buat lebih daripada itu dan beliau telah membina 2 pintu. Satu pintu di sebelah timur dan satu pintu lagi di sebelah barat. Berdasarkan kepada nasihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang juga memberi pandangan dalam masalah pembinaan Kaabah itu. Kali yang keempat, Kaabah didirikan selepas pembunuhan Abdullah bin Az-Zubair. Apabila Abdullah bin Zubair dibunuh di dalam peperangan yang berlaku berhampiran dengan Masjidil Haram oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Lalu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi merobohkan apa yang didirikan oleh Abdullah bin Az-Zubair dengan dia buat seperti asal semula. Seperti dan dia telah menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan yang menjadi raja pada masa itu. Di mana Abdul Malik bin Marwan telah menyatakan kepada Hajjaj, wahai Hajjaj, dari segi tingginya, biarlah seperti tinggi yang dibuat oleh Abdullah bin Az-Zubair. Adapun apa yang ditambah oleh Ibn Zubair dari segi pintu, maka kamu adalah tutup pintunya, tak ada pintu. Dia ada pintu satu saja. Pintu satu seperti yang ada pada hari ini. Dan kamu hendaklah mengembalikan Hijr Ismail dengan tidak ada Kaabah. Di mana Abdullah bin Zubair dia buat macam Kaabah juga dekat kawasan Hijr Ismail. Karena itulah Kaabah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berlakulah pula di zaman Harun al-Rashid. Bila jatuh kerajaan Amawiyah, naik kerajaan Abbasiyah. Di zaman Sultan Harun al-Rashid nak rambak pula Kaabah ni. Kerana nak berlawan dengan Hajjaj. Kerana nak berlawan dengan puak-puak Bani Umayyah, nak rambak Kaabah, nak buat seperti Abdullah bin Zubair buat pula. Maka dilarang oleh Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu yang merupakan ulama yang berani pada masa itu dan mengatakan kepada Harun al-Rashid, wahai Amirul Mukminin, janganlah Baitullah ini menjadi permainan politik di kalangan raja-raja, kata Abdul Malik bin Marwan. Oleh kerana itu, kata Imam Malik bin Anas kepada Harun al-Rashid, oleh kerana itu, maka saya tidak mahu Baitullah ini menjadi permainan politik raja-raja. Lepas orang ni buat pula. Lepas tu tunjuk ke orang, sayalah yang buat Kaabah ni, sayalah yang buat Baitullah ini. Maka saya tidak mahu Amirul Mukminin melakukan kerja ini, ianya akan diikuti pula oleh orang yang lain pula. Lepas pada Amirul Mukminin Harun al-Rashid, ada orang lain pula yang buat. Buat macam Amirul Mukminin buat ni. Jadi lepas rombok. Lalu Harun al-Rashid mengikut nasihat Imam Malik bin Anas. Harun al-Rashid mendengar nasihat Imam Malik bin Anas dan dia tak jadilah nak rombok Kaabah dan dikekalkan seperti yang ada itu. Inilah kali yang keempatnya. Kemudian, hak yang kelima yang pertama, sebelum daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini menjadi kekhilafan di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan ianya didirikan oleh Adam alaihissalam. Belum pada Nabi Ibrahim. Berdasarkan kepada riwayat yang dhaif daripada Al-Baihaqi. Al-Baihaqi hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menghantar Nabi Jibril alaihi salam kepada Adam dan Hawa. Kepada Adam dan Hawa, maka berkatalah ia kepada keduanya, buatlah, dirilah kamu berdua akan rumah. Lalu Jibril alaihi salam menggaris di atas tanah. Dia buat pelan atas tanah. Garis atas tanah mengikut pelan yang dibuat oleh Jibril alaihi salam. Maka kedua-dua suami isteri ini pun melakukan kerja membina Kaabah. Dan setelah selesai, lalu Allah mewahyikan kepadanya supaya tawaf di Baitillahil Haram dan dia menjadi rumah yang pertama didirikan. Kemudian ianya dihajikan oleh Nabi Nuh alaihi salam dan ianya didirikan semula oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana hadis ni hadis dhaif. Riwayatnya tidak kuat. Dan dalam satu riwayat yang lain pula bukan begitu. Mengatakan bahawa yang pertama mendirikan Kaabah ini ialah Nabi Syith alaihi salam. Nabi Syith alaihi salam. Ini pun riwayat dhaif. Jadi riwayat yang kita terima, bukti yang jelasnya ialah apa yang dinyatakan sebanyak 4 kali itu saja yang terang-terangnya. Kemudian pengajaran yang ketiga yang kita ambil daripada kisah ini
ialah kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentadbirkan urusannya, dalam mentadbirkan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh orang jahiliyah pada masa itu. Di mana sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempunyai kebijaksanaan dan kepandaian, boleh menyelesaikan masalah-masalah yang besar, di antaranya masalah yang dibuat oleh orang yang tak reti bahasa. Orang jahiliyah. Jahiliyah ni orang yang tak reti bahasa lah. Bukan orang yang reti bahasa. Kalau orang yang reti bahasa buat salah, senang kita selesai. Tetapi kalau orang tak reti bahasa buat salah, payah kita nak selesai. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebijaksanaan boleh menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang jahiliyah, orang yang tidak reti bahasa, yang tidak ada pengajaran dan tidak ada nilai yang baik pada masa itu. Kemudian pengajaran yang keempat yang boleh kita ambil daripada kisah ini, di mana sifat kemuliaan Nabi, darjah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai baik yang ada pada Nabi, sifat mulia yang ada pada Nabi, kebijaksanaan yang ada pada Nabi ini bukan sahaja diakui oleh kita orang Islam, tetapi juga diakui oleh orang-orang kafir sendiri. Mereka mengaku penyelesaian yang dibuat oleh Nabi ini adalah benar, keputusan yang diambil oleh Nabi ini adalah betul. Mereka terima keputusan itu. Tetapi alangkah jahatnya mereka. Mereka menentang apabila Nabi dilantik menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.